Buletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Urusan Penerangan Nurul Aman. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Program pada hari ini. Assalamualaikum and salam Kedah Sejahtera. I am Sarah Nazri, bringing you Buletin Kedah Sejahtera. The chairman of the Agriculture, Plantation and Transport Committee, Zawahir Abdul Ghani, officiated Fiesta Mempelam Kedah 2026 at Ladang Harumanis di Aman, Alor Mengkudu. During the event, Harumanis mango seedlings were also distributed to recipients as incentives under the Tanaman Agromakanan Negeri program. According to him, the Harumanis industry in Kedah continues to record positive growth, with plantation areas reaching 109.37 hectares, involving 290 operators. Current Harumanis production has reached 143,000 kilograms per season, with an estimated value of 4.29 million ringgit Malaysia. Various engaging activities were held throughout FMK 2026, such as agricultural technology courses, seed sales, mango-based competitions, and the Mempelam Kedah Run. Kedah will implement a high-technology project, Sistem Infiltrasi Dasar Sungai, or PETRAN-SIDS, in Lembangan Sungai Melaka, which is expected to increase raw water supply capacity up to 45 million litres per day. The Chief Minister, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor, said that the project, valued at 240 million ringgit, will be implemented within a period of 21 months. According to him, PETRAN-SIDS functions as a water storage system within rivers, in addition to serving as an alternative to the underground dam concept. He said this while officiating the Kedah State Level Hari Raya Sedunia 2026 celebration at Dataran Pantai Chenang, Langkawi.
He explained that the proposed project by Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia also integrates various other components to ensure the stability of water supply in Langkawi Island. The Kedah state government firmly stated that it will never allow Langkawi Island to be turned into a federal territory, despite facing various pressures and demands from certain parties. The Chief Minister, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor, stressed that any effort in that direction will be opposed as Langkawi Island belongs to the state and the people of Kedah. He said this while speaking at the penyampaian Watika Lantikan ceremony Majlis Ketua Kampung of Langkawi District for the 2026 until 2028 session, involving 118 recipients. And on 13 November, Seputih member of the parliament, Teresa Kok, proposed that the federal government administer Langkawi as a federal territory or an international zone. According to him, Kedah also rejects suggestions for Langkawi to imitate tourism models such as Phuket or Hat Yai, which are associated with uncontrolled entertainment industries and gambling. Instead, Langkawi will remain a tourism destination suitable for families and nature lovers. Padang Terap district has strong potential to emerge as a new green energy hub through the proposed development of a floating solar farm at Empangan Ahning, which is expected to be a catalyst for sustainable energy transition in Kedah. The chairman of the Public Works, Natural Resources, Water Supply, Water Resources and Environment Committee, Datuk Muhammad Yusof, Alliance Munir Haji Zakaria, said that the project has the potential to position Kedah as a leader in green energy initiatives at the national level, while also attracting strategic investments and stimulating local economic development. He said this while accompanying the Tunku Mahkota Kedah, Tunku Shazuddin Arif Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin, who consented to visit the location to observe the development potential. Also in attendance was the Tunku Puan Mahkota Kedah, Cik Puan Nur Juli Arif. Bulletin Kedah Sejahtera ends here. Follow the latest developments of the Kedah State Government on the digital platforms of Urus Setiap Penerangan Darul Aman. I am Sarah Nazri. Thank you and Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton setia podcast Suara Kedah. Baiklah, program ini kita dibawakan khas oleh Urus Setia Penerangan Darul Aman UUPDA dengan kerjasama Pejabat Exco Penerangan Negeri Kedah serta Bahagian Teknologi Maklumat Kedah BTMK. Baiklah, hari ini anda akan bersama dengan saya sebagai moderator anda. Baiklah, kita akan kupas isu tentang yang isu ni sebenarnya dia sangat teknikal tetapi dia sangat penting untuk rakyat negeri Kedah itu sendiri. Isu apa tu? Mesti semua tertanya-tanya. Okey, sebenarnya ia ialah berkenaan isu fiskal kerajaan negeri Kedah dan tuntutan federalisme. Okey, untuk kita kupaskan isu ni dengan lagi mendalam lah kan,
kita akan bersama dengan seorang pakar. Pakar dalam apa? Pakar dalam unit penyelidikan. Apa namanya? Iaitu Encik Hafiz Mansur. Beliau merupakan penyelidik utama daripada Yayasan Kedah Sejahtera YKS. Okey, apa khabar Encik Mansur? Encik Hafiz? Minta maaf. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baiklah, Encik Hafiz, terima kasihlah sebab sudi untuk luangkan masa bersama kita pada hari ini. Okey, baiklah Encik Hafiz. Kebelakangan ni, isu fiskal kerajaan negeri ni selalulah dibangkitkan. Kita memang selalulah dengar-dengar tentang isu ni kebelakangan ni. Ia juga jadi topik utama yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah waktu membuka sidang mesyuarat pertama penggal keempat. Okey, baiklah. Melalui isu ni kan Encik Hafiz, boleh tak kalau Encik Hafiz tolong gambarkan sebenarnya macam mana situasi fiskal kerajaan negeri Kedah ketika ini? Okey, terima kasih saudari pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali terima kasih kepada pihak UBDA yang sudi untuk jemput saya dalam podcast pada malam ini. Berkenaan dengan soalan situasi fiskal negeri Kedah sekarang ni. Secara gambaran umumnya, fiskal Kedah ni semakin memulih. Cuma masih ada perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian. Contohnya, satu masa kita pernah rizab kerajaan negeri pernah berada pada tahap 43 juta. Dan sekarang kita berada dalam average 400 juta rizab kerajaan negeri. Hasil kerajaan negeri masih stabil tapi masih menunjukkan peningkatan yang agak baik dan signifikan. Contoh kita berada dalam paras dulu 400 juta lebih kurang. Sekarang dah sampai cecah 600 juta, 700 juta dan tahun lepas kita dimaklumkan kutipan hasil kerajaan negeri dah capai 816 juta. So ada peningkatan yang signifikan tapi masih di bawah sasaran 1 bilion yang ditetapkan oleh Menteri Pusat Kedah sendiri lah. Dalam keadaan yang sama kita juga berhadapan dengan situasi defisit akaun hasil satukan. Defisit untuk perbelanjaan tahun tu lah. Tapi dulu kita pernah sampai defisit 93 juta setahun defisit perbelanjaan. Dan sekarang tempoh 5 tahun terakhir ni kita pernah capai surplus 52 juta tahun 2021. Dan tahun lepas tahun 2024 kita berjaya sampai surplus 11.1 juta. So ini gambaran situasi fiskal kerajaan negeri semakin memulih daripada tahun ke tahun dan 5 tahun terakhir ni nampak ada semakin signifikan. Defisit makin kurang, hasil makin bertambah-tambah. Cuma kutipan hasil tu masih lagi agak kritikal lah untuk kerajaan negeri. Masih di bawah sasaran 1 bilion. Dan MB pun mensasarkan 1 bilion tahun 2028. Ini pun cabaran besar lah untuk kerajaan negeri ambil. So itu gambaran secara asal lah fiskal sekarang. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Mansur. Encik Hafiz. Encik Hafiz, minta maaf. Okay. Baiklah. Sekarang ni ramai rakyat yang mungkin tak faham mana tentang perakaunan kerajaan. Jadi boleh tak kalau Encik Hafiz terangkan dalam bahasa yang paling mudah untuk semua orang faham lah tentang kerangka fiskal kerajaan negeri daripada kumpulan wang disatukan dan semua akaun yang ada dekat bawah dia tu. Okey. Kita ada kumpulan wang disatukan tu atas kali lah. Dipanggil rizab negeri pun. Di bawah kumpulan wang disatukan ni ada 3 akaun utama. Okay. Satu akaun hasil disatukan. Yang kedua akaun amanah disatukan. Yang ketiga kita ada akaun pinjaman disatukan. So 3 akaun besar di bawah satu tajuk kumpulan wang disatukan. Di bawah satu akaun hasil disatukan tu kita ada hasil. So akaun hasil disatukan ni kita ada hasil. Hasil dan perbelanjaan mengurus. Di bawah akaun hasil disatukan. So ada hasil. 2 bawah tu. Ada 2 bawah tu. Okay. Hasil dengan perbelanjaan mengurus. Bawah hasil dia ada 3 pula. Hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan lain-lain. Okay. So terimaan lain-lain ni adalah daripada persekutuan, daripada lain-lain lah. Tapi mostly daripada persekutuan lah. Daripada persekutuan. Perbelanjaan mengurus di sebelah.
So ni emolumen, kebajikan rakyat semua di sini. So semua dalam konteks tu dalam akaun hasil disatukan tu. Sebab tu bila cakap soal hasil ni penting sebab dia masuk dalam tu. Dalam akaun hasil disatukan tu. Yang kedua akaun amanah disatukan. Yang kedua. Amanah. Akaun amanah disatukan. Akaun amanah disatukan ni dia ada perbelanjaan pembangunan. Dia ada 3. Kalau Kedah dia ada 3. 3 akaun di bawah perbelanjaan pembangunan. Satu dia ada kumpulan wang pembangunan sendiri. Ni untuk bajet pembangunan negeri lah. Yang kedua kumpulan wang pembangunan berkala layak. LRA Pelubang. LRA Pelubang ni bagi kita pinjam. Oh. LRA lain kita ada grant. LRA Pelubang sebab dia ada bandak, so kita pinjam. So pinjaman tu akan masuk ke kumpulan wang pembangunan berkala layak. Di bawah akaun amanah disatukan. Yang ketiga kita ada kumpulan wang pembangunan hutan. Kumpulan wang pembangunan hutan. So di beberapa persekutuan duit EFT dari persekutuan tu masuk ke situ lah. Masuk ke situ. Yang lain-lain di bawah akaun amanah disatukan ni kita ada kumpulan wang maris. Maris ni adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan raya kan. So everything yang kerajaan sultan bagi bawah maris dia akan masuk ke kumpulan wang maris. Masuk juga tabung Tunku Mahmud. Tabung Tunku Mahmud pun di bawah kumpulan amanah disatukan. Kumpulan amanah disatukan ni maksudnya ialah kerajaan sultan dia ada akaun ni ada special purpose. Tak boleh buat benda lain lah. Contoh kalau duit tu masuk ke maris. So duit tu mesti guna untuk penyelenggaraan jalan je. Melainkan kerajaan negeri mohon MOF untuk transfer duit tu ke hasil contoh. Apa kena buat permohonan rasmi. Kalau duit tu masuk ke tabung Tunku Mahmud, memang kita open untuk swasta, termasuklah pihak-pihak swasta untuk sumbang dalam tabung Tunku Mahmud. So duit masuk untuk purpose tu, keluar pun untuk purpose tu juga. Tak boleh guna untuk benda-benda lain. Bukan senang-senang. Bukan senang untuk nak. Jadi bila orang kata kalau duit sumbangan tabung Tunku Mahmud ni masuk mana, masuk itu lah. Dia ada kalau tengok laporan ketua audit negara kita akan nampak lah nilai berapa masuk dan berapa yang dah dibelanjakan oleh kerajaan tahun tu. Yang ketiga akaun pinjaman disatukan. Pinjaman ni adalah kita pinjam hanya untuk projek-projek pembangunan. Maksudnya kerajaan pinjam dari kerajaan persekutuan, masuk dalam akaun tu, dia akan masuk ke akaun tadi sama ada akaun pembangunan ataupun akaun berkala layak ataupun akaun pembangunan hutan, 3 tu. So kita pinjam hanya untuk projek-projek pembangunan. So tu secara kasar lah, secara kerangka fiskal. Penting bagi kita nak faham kerangka fiskal ni sebab kita nak tahu kita nak perjuangkan apa sebenarnya. Kita perjuangkan untuk tambah hasil. So hasil di bawah mana? Di bawah akaun hasil disatukan tu. Tu titik fokus utama yang kita nak bincang bila kita bincang soal fiskalan hasil tu. Macam mana pula dengan isu result pula? Cik Hafiz. Saya berdebar. Saya berdebar dengan orang hebat ni. Ya, saya berdebar dengan ni. Minta maaf. Okey, tak apa. Cik Hafiz. Okey, macam mana? Macam mana pula dengan isu result negeri yang orang cakap result negeri tinggi tapi tak digunakan? Okey. Result negeri macam saya sebut tadi lah. Result negeri kita pernah capai 43 juta zaman 2015. Sekarang result negeri dah stabil ke paras 400 lebih. Tahun 2024 result negeri kita 402 juta. So ada peningkatan signifikan. Result negeri di atas. Bila kita nak belanja, duit tu pun tak boleh ambil dari situ. Tak boleh pakai. Tak boleh ambil duit tu direct. Duit tu kita tengok, kita sebut kerangka tadi. Dia result negeri, ada akaun hasil, ada akaun amanah, ada akaun pinjaman. Kita belanja bawah akaun hasil disatukan. Hasil sahaja. Akaun hasil disatukan. So kebajikan rakyat ke, beras sejahtera ke, air bakip ke, apa-apa belanja-belanja untuk kebajikan rakyat ni, bawah akaun hasil disatukan. Bukan akaun amanah, bukan akaun perbelanjaan bangunan, tak. Bukan pinjaman pun tak lah, lagi tak lah. So kita tak belanja untuk, so kita, bila kita bincang soal kerajaan nak belanja guna duit mana, duit dalam hasil je, dalam akaun hasil tu kan. Bukan ada result. Result kita tak disentuh lah. Tak disentuh lah. Bila kita faham kerangka fiskal negara gitu, kita akan faham, sebenarnya macam ni cara kita beroperasi. Sebab setiap satu benda tu, penggunaan kerajaan baik dalam akaun hasil disatukan pun, dia dekat dengan undang-undang. Betul. Dia dekat dengan undang-undang. Maksudnya kerajaan nak belanja everything, dia kena bentang bajet. Lepas tu bajet setiap tahun dia bentang, okey kita nak unjuran hasil sekian-sekian, unjuran dan perbelanjaan sekian-sekian. So semua ni dibentang dan diluluskan di Silang Dun. Tak boleh ambil suka-suka nak guna duit. So
bajet tu dia akan menggunakan akaun hasil disatukan. Hasil yang For most of the tentukan time saja. Akaun hasil dan dia ada. So fiskal ni sendiri ada orang kadang-kadang orang tak faham istilah fiskal tu. Fiskal ni hasil dan perbelanjaan kerajaan. So hasil dalam akaun tadi akaun hasil disatukan tu. Dia ada dua perbelanjaan, situ ada akaun perbelanjaan mengurus kan. Di bawah akaun hasil kan. Perbelanjaan pembangunan di bawah akaun amanah disatukan. Oh, lain. Lain tapi dia ada dua perbelanjaan lah, bentuk perbelanjaan untuk kerajaan negeri. Okey, baik. Terima kasih. Encik Hafiz. Okey. First time tu. Encik Hafiz, baiklah Encik Hafiz. Seperti yang kita tahu, Kedah ni memang sangat kaya dengan hasil tanah kan. Contohnya macam padi, semua tu kan. Okey. Dan kita tahu hasil tanah ni antara jumlah besar lah dalam kutipan hasil kerajaan negeri itu sendiri kan. Okey. Di dalam laporan berita harian pada 12 Mei 2026 ada menyatakan tentang Kedah kehilangan potensi hasil sebanyak 120 juta ringgit. Macam mana Encik Hafiz boleh jelaskan tentang semakan cukai tanah yang dah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang telah menyebabkan kita kehilangan duit ni 120 juta ringgit yang bukan sikit je Encik Hafiz. Okey, kita kena faham pertama 60% daripada hasil kita tu disumbang adalah daripada hasil tanah. Bila saya sebut hasil tanah dia ada dua, cukai tanah dan premium tanah. Yang ketiga mungkin cukai hutan sebagainya lah. Tapi 60%, 70% ni daripada cukai tanah. So portion cukai tanah ni besar lah untuk negeri. Yang pertama. Yang kedua, bila permohonan tentang semakan cukai tanah tu, dia berasaskan kepada Kanun Tanah Negara. Undang-undang dia. So dibentangkan kepada Majlis Tanah Negara. Dan semakan tu boleh dibuat selepas 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. So kita dah lepas 10 tahun, 2015 ke 2016 gitu. So dah lepas 10 tahun, sepatutnya tahun ni kita boleh menggunakan semakan baru kat tanah tu. So everything is dah ikut undang-undang yang dah ada. Tapi isu MB sebut tu ada berlaku sedikit kelewatan. Mana ada kelewatan dia nak respon isu sebab ada nak respon untuk kelulusan semakan tu. Menyebabkan kita kehilangan potensi hasil 120 juta untuk kerajaan negeri tu ni. 120 juta ni, kalau kita tengok di negeri-negeri yang hasil dia besar, contoh saya sebut tadi Sabah, 7 bilion, Selangor mungkin 2-3 bilion, Perak 1 bilion lebih, 2 bilion lebih. 120 juta kecil lah. Betul. Kalau Kedah yang hasilnya masih lagi 800 juta, 120 juta tu besar lah. Jadi potensi kita hilang 120 juta tu untuk konteks sendiri ni besar lah. Dan kita dah rugi hasil potensi. Sebab semakan ni berlaku juga sebab kita ambil perhatian tentang pembangunan industri di KHTP, Kelmah High-Tech. So kalau tak ada semakan rugilah sebab tidak ada peningkatan untuk kadar cukai tanah tu sendiri. Itu isu dia. Kita dapat lah. Tak dapat. Okey. Tadi kita cakap tentang isu fiskal kerajaan negeri kan. Okey, sekarang kita akan beralih pula dekat isu tuntutan federalism pula Encik Hafiz. Okey. Federalism ni dalam konteks federalism ni boleh tak kalau Encik Hafiz menjelaskan tentang peruntukan langsung yang daripada kerajaan persekutuan bagi dekat negeri-negeri yang diikat dengan perlembagaan persekutuan ni. Macam kita tahu, federalism ni kan pada umumnya maksudnya adalah pemerintahan yang bahagikan kuasa pentadbiran dengan perundangan antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri wilayah kan. Okey, boleh tak kalau Cik Hafiz jelaskan dengan lebih lanjut tentang peruntukan langsung daripada kerajaan persekutuan kepada negeri-negeri yang di bawah perlembagaan persekutuan ni? Okey, dia dalam perbelanjaan mengurus kerajaan persekutuan, dia disebut sebagai lock-in expenditure. Maksudnya dia ada beberapa peruntukan yang kerajaan persekutuan wajib bagi pada kerajaan negeri dan diikat dengan perlembagaan persekutuan. Contoh pemberian ikut kepala istilah dia. Ikut kepala. Ataupun pemberian geran per kapita. Itu diikat dalam perkara 109 /1 A perlembagaan persekutuan.
So diikat macam tu. So maksudnya kerajaan wajib kira dan bagi kepada kerajaan persekutuan. Yang kedua, perlembagaan perkara 109/1/B berkenaan dengan maris tadi kan. Mari. So maris tu bukan dia bagi sebab ihsan ke suku-suku tak. Dia bagi memang ada perlembagaan bagi, suruh bagi. Oh, memang ada peruntukan. Memang ada dia. perlembagaan. Dia kena bagi. Okay. Dia kena bagi. Dia tulis ini wang ihsan lah dan gitu tak ada. Yang seterusnya kumpulan wang tahap istilah dia. Tahap ni dimaksud bawah akaun kumpulan wang pembangunan tadi. Kerajaan negeri. So kerajaan wajib bagi sebab dia diikat dengan perlembagaan. Contoh yang lain kita dapat pemberian khas tahunan. Pajakan Pulau Pinang tu. Itu pun diikat dengan perlembagaan. Peraturan 7/7 Persekutuan. Jadi benda-benda ni wajib diberikan kepada kerajaan negeri berdasarkan undang-undang perlembagaan persekutuan. Ada juga yang bersifat pentadbiran. Contoh pemberian ecological fiscal transfer. Pemberian untuk preserve hutan dan sebagainya ni. Dia tak ada dalam perlembagaan. Tapi dasar kerajaan tu. Dasar kerajaan untuk bagi untuk preserve kerajaan negeri yang preserve tanah ni, yang preserve hutan ni sudah bagi masuk dalam kumpulan wang pembangunan hutan Kedah. Itu tak ikat perlembagaan tapi itu tanggungjawab fiskal kerajaan. Isu dia ialah adakah tuntutan 200 juta ni termasuk dalam soal perlembagaan tadi. Ada orang argue 200 juta ni bukan dalam perlembagaan. Betul tak? Betul lah. 200 juta tak ada dalam perlembagaan. Tapi reason kerajaan preserve tanah tu untuk food security. So kerajaan tuntut untuk bila kami preserve tanah untuk food security. Sepatutnya ada pampasan balik. Dipanggil ekonomi apa nama? Opportunity cost. Opportunity cost ni maksudnya kalau kami guna duit tu untuk benda lain, hilanglah duit tu. Kalau kami guna duit tanah ni, sebab tanah ni cukai tanah ni rendah. Cukai tanah yang bersyarat pertanian. Rendah. So bila kita preserve sawah padi, cukai untuk kutip cukai tanah tu rendah sikit. Berbanding kalau kita tukar pada semua jadi komersial. Betul. Jadi besar. Jadi pula kos yang kita dah rugi. Tu opportunity cost nama dia. Disebabkan kerugian tu lah kita minta pampasan balik untuk cover balik kerugian tu. Sebab kita preserve tanah tu untuk food security negara. So tuntutan tu memanglah tidak dalam undang-undang, dalam tanggungjawab persekutuan. Tapi kewajipan persekutuan ni sebab nak tengok dari sudut food security itu sendiri. Sebab tu kita tuntut yang tu. Maksudnya kalau pembangunan lagi banyak lagi kita dapat hasil kita kan. Kalau kita boleh tukar tanah. Baru ni pun PMX sebut tentang diberi kebenaran kepada kerajaan negeri tukar tanah. Tempat yang diberikan tukar status tanah tu, dia bertemu dengan projek 5 kali 2 tahun. 5 musim 2 tahun tu. Jadi kerajaan negeri ambil pertimbangan, tak apa kita reserve juga. Tak mahu tukar. Walaupun tukar ni, kalau tukar tanah tadi, dapatlah besar lagi hasil kan. Tapi kerajaan tetap untuk pertahankan juga tanah tu untuk food security. Itu pengorbanan Kedah untuk benda tu. Jadi disebabkan kos yang kita hilang tu, kita minta ganti balik dengan pampasan 200 juta je, tak banyak mana. Itu yang maksud dia. Jadi bila orang persoalkan sama ada tuntutan ni benda ni dalam perlembagaan tu tidak, undang-undang tidak, memang tidak lah. Jawapan dia, tapi benda tu melibatkan food security, pengorbanan negeri, kehilangan hasil. Sebab tu berlaku tuntutan tu. Itulah isu asas sebabkan berlaku tuntutan tu. Ya, itu asas dia. Dan tuntutan tu masuk ke akaun hasil tadi. Bukan pembangunan, bukan apa dah. Dia masuk dalam akaun hasil tadi, hasil negeri. Itu contoh dia. Sebab itulah kerajaan negeri nak tuntut juga. Ya, betul tuntut. Sebab kita tambah hasil itulah, sebab tu rugi dah, hilang hasil. Betul. Okey, faham. Baiklah. Tadi Encik Hafiz ada bercakap berkenaan soal Pulau Pinang kan? Okey. Pulau Pinang ni pun sebenarnya isu yang sangat hangat dibincangkan kan? Okey. Soal pajakan Pulau Pinang dan Kedah, memang Cik tahu memang hangat dikatakan. Okey. Isu ni sebenarnya lebih dekat dengan kerangka fiscal federalism yang kita sebutkan tadi kan. Okey, boleh tak Encik Hafiz terangkan apa isu yang terjadi, apa isu yang ada di sebalik perkara ini? Okey.
Saya kira waktu berlaku perubahan kerajaan dan kerajaan baru dipimpin oleh Yang Berhormat MB Sanusi sendiri lah. Kita buat tuntutan untuk semakan semula nilai pajakan tu. Nilai pajakan ni dia diikat dengan Perlembagaan Persekutuan, Perkara 167/7 Perlembagaan Persekutuan. Obligasi untuk bayar tu, nilai tu dia dah bayar lama dah. Tapi bila lepas merdeka, obligasi, kewajipan untuk bayar duit pajakan tu di bawah Kerajaan Persekutuan. So dia wajib untuk sama bayar lah. Dan kita dapat, kalau ikutkan peruntukan tu, dia berdasarkan pada perjanjian yang berlaku pada tahun 1869. Lama dah. So nilai tu tak pernah direview sejak tahun tu. Bayangkan. So 10,000 tahun 1800 dengan 10,000 tahun 2026 lain. Naik. Cukai tanah Penang pun naik 200%. Cukai tanah Penang naik 200%. Takkanlah tak boleh naik nilai pajakan. So kita minta untuk semakan terhadap nilai 10,000 tu. Nilai dia 10,000 tapi tahun 2018 kerajaan suka tambah lagi 10 juta. Itulah 10 juta 10,000. Kita minta untuk kerajaan Persekutuan review balik nilai 10,000 tu. Tak sama nilai sekarang ni. Memang tak sama. Kalau pergi sewa rumah kan, 3 tahun dah naik dah sewa rumah. Apatah lagi nilai pajakan sebuah negeri. Tapi bila isu ni jadikan isu politik dan ada pihak yang kata semakan tuntutan pajakan ni mencabar kedaulatan negeri Penang pula. Sebab itulah dah jadi isu ke arah dia balik pada isu kedaulatan negeri tu. Kalau dah jadi isu tu dan bila kata nak lawan kat situ, kita lawan betul. Betul. Kita lawan dah nak lawan isu kedaulatan, kita lawan kedaulatan Penang. Adakah status Penang ni masalah pajakan? Adakah sah dan sebagainya? Itu isu yang lain lah, law fiskal lah. Cuma nak abang kata asal-asalnya adalah tuntutan untuk kita review balik je nilai tu. Dan nilai tu bukan dibayar oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. 1 juta, 10,000 tu dibayar oleh kerajaan Persekutuan. Bukan kerajaan Pulau Pinang bayar. Tapi bila dah dibawa dalam neraca yang berbeza, dalam wacana yang berbeza, jadi kita fight lah wacana yang depan tu. Jadi itu isu tuntutan Pulau Pinang. Sebaliknya sebabnya dia nilai dia kan kita belajar nilai duit tu kan. Ya, nilai duit. 10,000 dulu dengan 10,000 sekarang tak sama dah. Kan. Betul. Okey. Baiklah. Selain itu Encik Hafiz, saya nak tanya tentang ni. Kedah kan memang terima peruntukan di bawah Ecological Fiscal Transfer setiap tahun. Okey. Saya nak tahu sebenarnya kenapa peruntukan ni dia tak boleh dimasukkan terus ke dalam hasil kerajaan. Okay. Dia kalau kita faham tadi kerangka yang saya cerita tadi kan. Setiap pemberian persekutuan ni dia ada channel dia. Dia ada channel dia. Contoh yang masuk betul-betul ke hasil negeri ni, geran per kapita. Pajakan tadi, nilai pajakan 10,000 tadi. Lagi dan lain-lain lah. Ada pun yang lain-lain, contoh macam pemberian tahap. Pemberian tahap daripada kerajaan persekutuan, daripada kerajaan negeri, dia masuk ke kumpulan wang pembangunan. Bawah akaun amanah satukan. Kumpulan Maris tadi, daripada persekutuan, dia akan masuk ke kumpulan wang Maris di bawah kerajaan negeri. Nampak tak? So tak semua masuk ke hasil. Termasuk juga dalam konteks EFT. EFT daripada persekutuan, dia akan masuk ke kumpulan wang pembangunan hutan. Di bawah akaun amanah satukan. Jadi semua ni dia ada channel dia. Dia tak boleh ambil, kita tak boleh kata okey duit Maris nak masuk ke akaun hasil, tak boleh. Duit Abu Tukar Mahmud nak masuk ke akaun hasil, tak boleh. Sebab masing-masing ada channel, ada laluan dia. Ada undang-undang, betul dia undang-undang tadi kan. EFT pun sama juga. EFT ni dia masuk, dia preserve hutan. Dan dia masuk di bawah kumpulan wang pembangunan hutan. Di bawah akaun hasil satukan negeri. Akaun amanah satukan negeri. Jadi bila kita dulu ni MB pun dah sebut kita ada buat permohonan sikit untuk ada portion sikit masuk ke akaun hasil. Itu sebab permohonan asing lah. Permohonan untuk masuk sikit daripada akaun EFT ni masuk ke akaun hasil. Tapi asas dia ialah setiap yang kerajaan persekutuan bagi ke Kedah ni tak semuanya masuk ke hasil.
Yang kita perjuangkan ni hasil. Yang kita sebut ni hasil. So dia ada channel-channel dia. Sebab itulah kita bila kita nak bawa isu ni, kita satu kena faham kerangka sebenar, kerangka besar tadi. Yang kedua kita kena faham soal ni adalah soal hasil fiskal negeri yang rendah, yang perlu dibantu oleh Persekutuan. Sama juga kalau kita bincang soal royalti Terengganu. Royalti Terengganu dia kena masuk dalam akaun hasil negeri. Dia kena masuk soal, dia masuk dalam akaun amanah ke mana-mana tak. Dia kena masuk akaun hasil negeri. Dan tak boleh katakan projek pembangunan ni adalah part of royalty, tak boleh. Salah. Lain. Royalty tu 5% tu kena masuk terus dalam bawah hasil, di bawah akaun hasil disatukan. Dia masuk hasil negeri. Ikut negeri tu lah buat apa pun, duit dia. Tak boleh kata ikut kami nak buat apa pun. Ikut dia lah, negeri dia, duit dia pun. Macam kita lah kalau dia masuk duit hasil kita, ikut kita nak buat apa pun. Yang penting duit tu masuk ke hasil. Tak boleh kata duit royalty ni masuk akaun pembangunan, tak boleh. Tak sesuai, tak tepat. Itu juga kalau konteks Sabah Sarawak. Sabah Sarawak ni dekat dalam perlembagaan 40% daripada hasil yang kutip oleh Sabah Sarawak kena pulang balik kepada mereka. Contohlah kita kutip 40 bilion dari Sabah. Kerajaan Sekutuan wajib untuk pulangkan balik 40% daripada 40 bilion tu. Contoh 10 bilion lah. 10 bilion. Berapa bilion lah, berapa bilion tu. Kena pulangkan balik 40% kepada Sabah Sarawak. Nilai nak pulang balik tu dalam bentuk apa? Mesti hasil. Dia masuklah hasil kerajaan negeri. Bukan kata projek bangunan ni dah 7 bilion, tak boleh. Tak boleh campur. Lepas tu kita nak faham isu ni tak boleh campur dengan benda-benda yang bila kita faham kerangka sebenar fiskal, kita akan faham benda ni tak boleh dimanipulasi oleh mana pihak pun. Sebab dia akaun negara, akaun yang memang ada nilai. So ini memang khas. Memang khas. Memang kita minta perjuangkan untuk masuk hasil negeri. Dia tak boleh masuk akaun lain lah. Sebab itulah dia perjuangkan. Sebab itulah saya rasa benda yang BNB sebut ni dan benda yang ditetapkan oleh Tengku Sultan pun benda yang besar lah untuk negeri. Sebab kalau dalam sekarang ni kita dengan hasil 800 juta nak pecah 1 bilion pun payah. Betul. Jadi untuk perkara yang melibatkan kebajikan negeri jadi terganggu. Jadi banyak benda yang tergenala untuk nak buat. Jadi sebab kalau tengok fiskal hasil kerajaan Sekutuan besar, sejauh 300 bilion. Sedangkan negeri ada negeri yang masih lagi dalam kategori yang sangat daif lah. Dalam keadaan yang tempoh 2026 ni masih lagi hasil yang tak sampai 1 bilion ni besar lah. Kritikal lah maksudnya. Patut nak lihat. Saya tengok juga negeri-negeri yang dikatakan hasil yang miskin ni adalah negeri-negeri yang pengeluar. Kedah, pengeluar padi. Terengganu yang perjuangkan isu tak dapat royalti, dia adalah pengeluar minyak. So Kelantan, negeri pengeluar. Pengeluar. Lepas tu dia Pengeluar pun boleh. kenapa mereka tak ambil berat tentang negeri-negeri sini? Kenapa sengaja dibiarkan negeri ni kelihatan daif dari sudut kewangan dia? Padahal negeri-negeri ni penting untuk negara negeri-negeri lah kaya. Betul. Konteks sawah padi kan. Pasal apa? Kita makan perah hari-hari. Kenapa pasal padi ni masih lagi tak cukup? Betul. Betul tak? Pasal nak kata kos makin naik, mereka tersepit. Kadang ada yang kata buat sawah ni lagi rugi daripada buat benda lain. Itu realiti yang berlaku. Kenapa berlaku keadaan semikian? Kat mana yang bermasalah sekarang ni? Kedah kita keluarkan padi. Preserve tanah untuk keluarkan padi, food security negara. Dan setiap hari orang makan. Betul. Setiap hari orang makan. Orang di KL makan, orang di Sabah makan, orang di Kedah makan nasi. Tapi kenapa Kedah masih lagi negeri yang miskin? Betul Kedah kaya lah kan ni. Betul. Apa boleh Kedah. Kita keluar lebih kurang 40% padi. 40% contribution Kedah. Banyak ya. Banyak. Majoriti kat lah kan. Tapi kenapa Kedah dibiarkan miskin? Itu persoalan yang kita kena perhati ya. Betul. Wah, begitu padat dan jelas ya apa yang Encik Hafiz terangkan sebentar tadi. Okey. Encik Hafiz pun rasa isu fiskal ni adakah ia sekadar angka di atas kertas sahaja ataupun dia ada isu-isu lain juga?
dia kalau tengok kita bincang sekarang ni adalah soal tajuk besar dia adalah fiscal federalisme. Fiskal tu maksud dia hasil negeri-negeri dan persekutuan. Federalisme ni hubungan persekutuan dan negeri kan. Sebenarnya tajuk besar ni bukan Kedah saja yang terasa. Even Sarawak pun kalau pasal dia dah mula untuk fight for their rights lah. Contoh bila kerajaan Sarawak buat Petros untuk bersaing dengan Petronas dan sebagainya. Dan sekarang ni ada berlaku satu panggil apa petition di mahkamah. Sarawak buat petition, Petronas buat petition untuk tentukan undang-undang mana yang nak guna untuk Sarawak ni. Tajuk besar dah tajuk federalisme juga. Petronas persekutuan. Petros negeri Sarawak kan. So nampak tak dia isu-isu macam ni dah mula dibangkitkan. Dah mula bersuara. Terengganu pun sama juga. Terengganu tempoh 3 tahun terakhir kehilangan hasil 2 bilion royalty. So tajuk besar dah sama juga, fiscal federalisme. Kelantan dulu perjuangkan soal royalty kan. Sekarang pun masih perjuangkan juga. Dapat wang ihsan tapi tak dia kena royalty. So tajuk besar dah, tajuk fiscal federalisme. So ramai yang dah mula untuk bersuara dan mula untuk bangkitkan supaya ada semakan semula terhadap struktur federalisme di Malaysia ni. Sebab sekarang ni mungkin satu sebab Kedah ni negeri yang diperintah oleh parti lain. Sekutan parti lain kan. Tapi kena ada satu semakan secara keseluruhan tentang struktur fiskal federalisme di Kedah ni. Di Malaysia lah maksudnya, di Malaysia ni. Melihat pada negeri-negeri yang telah berkorban, negeri-negeri peluang tadi lah, negeri pengeluar minyak dan sebagainya. Sepatutnya ada satu susunan yang lebih baik lah. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Encik Hafiz di atas penerangan yang sangat jelas tadi. Okey. Baiklah. Terima kasih kepada Encik Hafiz atas perkongsian ilmu yang sangat berharga ini. Okey, kepada para pendengar sekalian, semoga perkongsian yang dikongsikan oleh Encik Hafiz sebentar tadi yang di dalam podcast Suara Kedah pada kali ini dapat memberi perspektif baharu kepada anda semua tentang usaha kerajaan negeri dalam mengukuhkan kewangan demi kesejahteraan rakyat itu sendiri. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi di siri akan datang. Sekian daripada saya, Marhaini, mewakili semua kru penerbitan, mohon untuk mengundur diri.